betulkan niat kita. Kenapa kita bekerja? Bukan kita kerja bukan kerana nak mencari nak mencari rezeki untuk keluarga, nafkah. Sebab ini penting. Kenapa kita bekerja ni penting. Menurut menyebabkan kita lama-lama kita terbuai, kita teralpa. Jadi itulah kita adakan program pada pagi ini. Antara lain nak berbincang, selain kita berbincang tentang isu-isu, masalah dan sebagainya. So bila kita katakan masa kita banyak kerja pejabat, jadikanlah pejabat itu, rumah kedua kita itu sebagai kita wujudkan suasana bi'ah solehah, ataupun kita wujudkan satu suasana yang kondusif. Sebab itu nanti akan menyebabkan kita cepat sakit, banyak stres, dapat penyakit macam-macam. Momentum diri kita, psikologi kita itu di situ. Kita ni, majikan kita sebenarnya siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat tiap diri kanan. Orang yang ada iman, dia menjadikan kerja dia itu sebagai amal soleh. Kerja kita ni amal soleh ni. Amal soleh tak? Ibadah tak?